Assalamualaikum semua, welcome back to my channel YouTube guys. Hari ni saya nak pergi pasang sport rim AOW made in Thailand dekat Azhar saya, warna putih CE28 warna putih. Sebabkan rim hitam ni dia macam suram je tengok kan. Memang nampak cantik, nampak garang. Tapi saya nak naikkan color dia balik. Saya nak naikkan, saya nak try CE28 warna putih. Yang ni saya akan dah dapat buyer. Yang ni saya akan jual. Buyer pun dah dapat. Okay. Jadi jomlah kita pergi kedai rim. Saya nak pasang rim tu. Ini dan rim ni saya akan bagi kat buyer terus. Pasang kereta dia, saya akan bagi kat dia nanti lah. Okay. Buyer saya tak tunjuk apa sebab dia nak low profile. Okay, stay tune guys. Okay, inilah rim dia yang saya akan masuk dekat produk Azhar saya ni. Okay, kita nak tengok CE28 ni macam mana dia punya pergi bila pasang dekat Azhar. Macam mana color dia naik. Saya tak pernah tengok lagi CE28 color putih masuk dekat kereta produk Azhar warna ni. Jadi hari ni saya nak try. Mana tahu ngam ke tak ngam. Jadi korang tengok video saya ni sampai habis. Okay, stay tune guys. Oh, dah sampai dah. Pasang. Saya tengok OZE. Kita tengok warna putih ni kan. Balik ke Azhar 50. Bye rim lama. Bye bye. Bye. Kalau baru beli, macam ni rupa dia. Ada sam kereta kan. Barulah first time tengok Azhar color baru masuk rim CE28 warna putih. Cuy, ngam terus. Barulah ngam. Saya tukar rim warna putih ni sebab saya tengok kereta saya ni macam kusam je kan, pakai rim hitam tu kan. Kalau hitam tu gilat, nampak gilat apa, hitam nampakkan kereta tu jadi suram. Jadi saya ada rim satu set ni dekat rumah, mana CE28 warna putih ni auto option. Saya nak jual pun saya sayang kan, tak dapat. Nak beli lagi tu tak tahu bila kan. Kita kumpul duit masa tu untuk pakai sport rim AAW ni dekat kereta saya lagi satu. Kereta tu saya tak pernah masuk dalam video YouTube. Kalau orang-orang tahu video Beza 1.3 yang saya self service tu kan, saya pakai kereta tu lah. Jadi hari ni saya pasang lah
dekat kereta Azhar ni, CE28 warna putih ni kan, bagi nampak macam mana. Tak pernah ada orang pakai lagi kat Azhar warna maroon, CE28 warna putih. Jadi nampak lah dia punya ngam dia tu naik sikit, tak adalah ni. Jadi saya nak pergi hantar basuh, nak tengok macam mana naik dia ke tak naik colour dia. Okay, stay tune guys sampai video ni sampai habis. Kita tengok lepas basuh nanti macam mana, naik ke tak naik colour dia. Sebelum kita balik, kita basuh dulu sebab rim putih kan. Dia buka daripada kereta asal dia tu, rim dia kotor, jadi basuh lah. Kita basuh luar je. Kita tengok macam mana naik ke tak naik colour. Kita tengok dah siap cuci nanti. Okay, stay tune guys. Tapi memang betul lah, pakai rim AOW ni memang ada terasa dia punya ringan lah. Ada rasa ringan sikit daripada rim Thailand lain. Ni auto option AOW made in Thailand memang cantik lah. Memang terasa ringan dia. Memang terasa ringan dia. Wow. Okay guys, memang cantik lah. Masuk rim putih, barulah aku rasa Azhar aku ni ada rupa dan menyelah. Sebab kala-kala maroon macam ni, dia kena pakai rim putih, silver ataupun chrome. Jadi sekarang aku try masuk rim warna putih, barulah kita rasa menyelah dia. Jadi sampai sini saja video saya. Jangan lupa tekan butang subscribe, support channel YouTube saya. Jangan lupa tekan butang subscribe, support channel YouTube saya ni. Sama-sama kita dimurahkan rezeki di bulan puasa ni. Jumpa lagi next video datang. Assalamualaikum, bye bye.